Saudara, sejak kecelakaan saudara, tak tentu belakang rumah saudara. Bisa merosinya saudara. Sebulan dah saudara. Beginilah keadaan projek pun terpenggalai dah. Seng udah ada, tinggal mengatap aja. Tiang udah berdiri. Rencana ni apa kandang ayam. Terpenggalai lah dulu kandang ayam mah. Tunggulah sehat badan besok, barulah bisa buat kandang ayam di balik. Tonton lagi belakang ni. Titik tentu dia makan, ayam tak tentu makan. Pokok-pokokan pun dah rimbun dah. Sebulan tak ke belakang ni. Tak membosing belakang sebulan. Begini jadi. Projek pun terpenggalai. Nak buat kandang ayam pun tak bisa jadinya. Ditundalah dulu sampai kaki sehat. Barulah jalan projek ni balik. Projek kandang ayam. Inilah keadaannya saudara. Wah, marah betul saudara. Kalau udah kita sakit ni saudara. Beginilah belakang rumah saudara. Ayam tak ke mano, itik tak ke mano. Tak ada hilang tak tidak ya saudara. Pasrah je lah saudara. Kalau dah sihat besok, barulah berternak balik. Jaga makan itik, jaga makan ayam. Sekarang ni apa lagi, pasrah je lah saudara.